Fokus 30. Bernama Radio untuk anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, dan anda bersama-sama dengan saya Natasha Aimi. Kita bersama dalam program Fokus 30. Baik, Anugerah Seri Angkasa ASA 2026 edisi ke-37 yang akan kembali diadakan untuk mengiktiraf penggiat industri penyiaran tanah air, dan ianya diterajui oleh Kementerian Komunikasi. Pencalonan karya terbaik dibuka secara rasmi kepada stesen-stesen penyiaran berlesen. Okey, jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang anugerah ini, Anugerah Seri Angkasa 2026. Bersama-sama dengan saya pada waktu ini kita ada Puan Puteri Farah Nadia Zulkifli yang merupakan Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pembangunan Kandungan Kementerian Komunikasi. Assalamualaikum Puan Farah. Waalaikumsalam. Selamat petang. Ya, terima kasih Puan Farah kerana bersama dengan kami di Bernama Radio. Baik, bila cerita tentang Anugerah Seri Angkasa, satu anugerah yang gah kita kata kepada semua industri media ini sendiri. Jadi mungkin kepada penonton, para pendengar nak tahu dengan lebih lanjut lagi kan, apakah yang perlu mereka tahu tentang Anugerah Seri Angkasa ini. Okey, Anugerah Seri Angkasa atau ASA merupakan platform berprestij tinggi dan inisiatif penting kerajaan melalui Kementerian Komunikasi untuk memberi pengiktirafan atau memartabatkan penggiat industri seni kreatif penyiaran tanah air, merangkumi penggiat di belakang tabir seperti kru penerbitan dan siaran, penerbit, pereka, juruhebah, penyampai dan kru teknikal. Kita juga sedia maklum yang ASA ialah anugerah berprestij tinggi yang memfokuskan kepada kualiti dan bukan populariti. ASA juga telah dianjurkan sebanyak 36 kali mulai tahun 1972 dan kali terakhir ianya dianjurkan adalah pada tahun 2024. Justru penganjuran ASA tahun 2026 merupakan penganjuran edisi ke-37. Untuk makluman, ASA juga dilaksanakan secara 2 tahunan, bermaksud ianya diadakan 2 tahun sekali. Okey, itu secara asasnya berkaitan dengan Anugerah Seri Angkasa ASA. Okey, jadi kita nak tahu apa mungkin kebaikan, manfaat yang akan diperoleh kepada pembangunan industri seni tanah air ataupun industri kreatif ini sendiri Puan dalam penganjuran ASA ini. Bagaimana? Okey, berdasarkan landscape ekonomi negara, industri kreatif di Malaysia menunjukkan pertumbuhan yang memberangsangkan dan menyumbang sebanyak 6.8% kepada KDNK negara. Jadi sebuah majlis ekonomi jingga dibentuk untuk menyelaraskan pembangunan sektor kreatif yang merangkumi bidang seperti filem, muzik, seni persembahan, kandungan digital dan kraft sebagai usaha untuk merancakkan lagi industri kreatif yang dilihat berpotensi untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara ketika negara dilanda berdepan dengan krisis bekalan global. Jadi penganjuran ASA secara tidak langsung dapat mempertandingkan dan memberi pengiktirafan kepada karya dan penggiat industri kreatif yang telah menyumbang kepada KDNK negara. Justru penganjuran ASA dapat melonjak perkembangan kandungan kreatif yang positif melalui saluran TV, stesen radio dan platform media baharu selaras dengan usaha untuk membantu industri kreatif berkembang sepanjang tempoh RMK ke-13. Jadi pencapaian dan anugerah yang dipertandingkan dalam ASA boleh dibawa ke peringkat antarabangsa dan seterusnya dipertandingkan di peringkat global. Ini dapat mempromosikan karya penggiat industri kreatif negara ke peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, penganjuran ASA juga adalah sebagai salah satu inisiatif kerajaan melalui pengiktirafan kepada penggiat industri kreatif dan secara tidak langsung memberikan impak nilai tambah dan memaksimumkan potensi pembangunan industri kreatif negara melalui penerbitan dan penghasilan rancangan-rancangan TV, rancangan radio dan media baharu yang lebih kreatif, berkesan dan berkualiti tinggi serta membuka peluang pekerjaan kepada penggiat industri kreatif tempatan untuk berkarya. Baik, itu cukup menarik kita mengangkat industri kreatif tanah air, dan setiap kali anugerah pastinya ada tema-tema yang tertentu. Jadi kita nak tahu bagi penganjuran ASA 2026 ini apa mungkin tema yang akan diangkatkan?
Okey, bagi tahun 2026, Anugerah Sri Angkasa memilih tema Segalanya Bermula di Sini. Tema ini adalah bersempena dengan ulang tahun ke-80 RTM dan kelainan yang akan ditonjolkan adalah menerusi konsep ASA. Tahun ini adalah berbentuk anugerah pementasan musikal bagi meraihkan 80 tahun penyiaran nasional berkonsepkan Broadway. Okey, jadi ianya akan menggabungkan elemen muzik, teater dan anugerah. Jadi setiap babak akan melambangkan era penyiaran Malaysia dari radio ke dunia digital. Jadi ianya adalah sebuah perjalanan emosi dan nostalgia dalam format persembahan musikal moden. Wow, ya tak sabar rasanya ya nak menanti hari kemuncaknya itu nanti kan. Baik, dan tarikh-tarikh ya pencalonan bagi ASA 2026 ya telah pun dibuka seperti yang kita sedia maklum. Jadi kita nak tahu lah mungkin secara ringkas sebab syarat mesti lain kategori, lain syaratnya kan puan kan. Apa mungkin syarat-syarat yang perlu kita ketahui untuk menyertai ASA 2026 ni? Okey, untuk syarat-syarat utama ASA 2026 adalah yang pertamanya adalah kandungan audio dan audio visual terbitan tempatan yang disiarkan oleh organisasi penyiaran kerajaan atau swasta yang berlesen MC-MC sahaja. Okey, dan yang kedua adalah penyertaan hanyalah melalui organisasi penyiaran kerajaan atau swasta yang berlesen MC-MC sahaja. Dan yang ketiga, kaedah penyiaran hanya melalui siaran terestrial, satelit dan IPTV milik stesen penyiaran yang berlesen MC-MC sahaja. Dan yang keempat adalah kandungan audio dan audio visual yang dicalonkan mestilah pertama kali disiarkan di saluran TV, stesen radio dan platform media baharu dalam tempoh antara 1 Januari 2024 hingga 31 Disember 2025 sahaja. Untuk wakil penyiar boleh melayari portal rasmi ASA melalui pautan www.anugerahsriangkasa.gov.my untuk menyimak syarat dan kriteria ASA 2026. Okey, itu dia. Itu yang paling asas sekali lah yang perlu dipenuhi syarat-syarat tersebut. Dan yang tadi seperti mana yang Puan Farah sebut berulang kali, wajiblah ada lesen ya bersama MC-MC. Betul. Itu yang terutamanya. Okey ya, itu dia untuk syarat-syarat bagi menyertai ASA 2026. Jadi kategori ni kita nak tahu. Memang ada banyak sangat kategori kan. Betul. Ya, dan saya lebih daripada sehari sebenarnya majlis itu akan berlangsung kan. Dan ada pula kategori-kategori baru yang turut diangkatkan untuk ASA 2026 kali ini. Apa mungkin yang boleh dikongsikan puan? Okey. Untuk 2026 terdapat 60 kategori yang akan dipertandingkan. Okey, daripada 60 kategori tersebut, 40 kategorinya daripada TV, 17 kategori radio dan 3 kategori media baharu. Okey, di samping itu terdapat 2 kategori khas iaitu anugerah khas juri dan anugerah tokoh seri angkasa menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 62 kategori. Untuk mendapatkan senarai penuh kategori Anugerah Sri Angkasa 2026 yang akan dipertandingkan, wakil penyiar boleh layari portal rasmi Anugerah Sri Angkasa. Okey, itu dia 40 kategori TV, 17 kategori radio dan juga 3 kategori media baharu. Yang mana satukah kena? Yang paling penting kita kena cuba. Itu yang paling penting sekali kan ya. Dan boleh dapatkan tadi seperti mana yang puan katakan, nak tahu dengan lebih lanjut syarat dia kan, macam mana nak memuat naik hasil kerja kita kan, terus saja ke laman sesawang rasmi anugerahsriangkasa.gov.my. Okey, baik, dan mungkin ada juga yang tertanya-tanya bagaimana nak mengemukakan pencalonan bagi menyertai ASA 2026 ini kan, adakah rancangan yang diterbitkan secara usaha-sama dengan negara luar pun layak untuk menyertai pertandingan ini atau bagaimana puan? Okey, pencalonan Anugerah Sri Angkasa 2026 perlu dibuat melalui sistem pencalonan Anugerah Sri Angkasa oleh wakil penyiar sahaja. Okey, boleh layari portal rasmi Anugerah Sri Angkasa, kemudian ke pautan pencalonan Anugerah Sri Angkasa. Okey, jadi untuk menjawab kepada rancangan usaha sama, adalah rancangan yang diterbitkan secara usaha sama dengan negara luar termasuk liputan, rancangan kerjasama, rancangan format franchise dan kandungan syndicated adalah tidak layak dicalonkan.
Okey ya. Jadi itu penting tu nak kena tahu tu ya. Sama ada layak ataupun tak layak ya hasil kerja yang telah pun kita buat sepanjang tempoh yang telah pun ditetapkan dalam syarat-syarat menyertai ASA 2026. Okey. Baik dan okey. Setiap satu organisasi kita tahu ya pastinya program yang dihasilkan ya bahan-bahan yang dihasilkan memang bukan satu bukan dua malah banyak. Nak pula tempoh yang boleh kita pilih tu dalam masa 2 tahun 2024 dan 2025. Jadi adakah setiap organisasi ini dibenarkan untuk menghantar lebih daripada satu pencalonan bagi kategori yang sama? Bagaimana Puan? Okey, boleh. Wakil penyiar boleh menghantar lebih daripada satu pencalonan untuk kategori yang sama dengan kuota yang telah ditetapkan. Okey, kuotanya adalah setiap saluran TV dibenarkan mengemukakan hanya 5 pencalonan bagi setiap kategori TV. Okey, manakala setiap stesen radio dibenarkan mengemukakan 2 pencalonan sahaja bagi setiap kategori radio, manakala setiap kategori media baharu dibenarkan mengemukakan 2 pencalonan sahaja bagi setiap kategori media baharu. Okey. Itu dia ya. Maksudnya bolehlah kalau ada lebih ya tetapi tak boleh lebih sangat lah. Kalau lebih sangat ni boleh lebih pula. Okey. Itu dia ya. Untuk setiap organisasi boleh hantar lebih daripada satu dan ada syarat-syarat dekat situ lah. Kalau untuk TV ada 5 pencalonan boleh hantar bagi setiap kategori. Radio dan juga kategori radio dan juga media baharu 2 bagi setiap kategori. Boleh kita hantarkan. Okey, kita akan berehat seketika. Kejap je tau kita nak berehat ni. Kejap lagi kita akan terus ya bertanyakan lagi soalan berkaitan dengan Anugerah Sri Angkasa 2026. Mesti nak tahu kan macam mana proses penjurian dibuat. Okey, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini dalam Fokus 30. Pencalonan Anugerah Sri Angkasa 2026 kini dibuka bermula 4 Jun hingga 22 Jun 2026. Kementerian Komunikasi mempelawa penggiat industri penyiaran, radio, televisyen dan media baharu untuk menghantar pencalonan karya terbaik anda. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada anugerah berprestij yang mengiktiraf kecemerlangan dunia penyiaran negara. Untuk penyertaan dan maklumat lanjut, layari www.anugerahsriangkasa.gov.my. Anugerah Sri Angkasa 2026, segalanya bermula di sini. Ya, kita kembali semula waktu ini dalam program Fokus 30 ya di mana kita bawakan ya program tentang Anugerah Sri Angkasa 2026 bersama-sama dengan tetamu kita Puan Puteri Farah Nadia Zulkifli yang merupakan Ketua Penolong Situs Bahagian Pembangunan Kandungan dari Kementerian Komunikasi. Tadi Puan dah kongsikan ya banyak sangat ya info-info menarik ya tentang Anugerah Sri Angkasa ASA 2026 ini. Jadi ini yang saya rasa kan fasa yang paling penting sekali iaitu tentang penjurian. Sebab yang hantar ni bukan calang-calang. Kalau kita lihat memang semua hebat-hebat belaka. Jadi bagaimana agaknya kementerian memastikan penjurian yang dilaksanakan ini adil dan berwibawa bagi setiap peserta? Bagaimana Puan? Okey, Anugerah Sri Angkasa sentiasa mengutamakan mutu pengadilan terbaik pada setiap pengajuran. Jadi untuk memastikan anugerah ini dipertandingkan dan dinilai dengan telus, Kementerian Komunikasi melantik juri yang terdiri dalam kalangan profesional seperti ahli akademik dari bidang industri kreatif dan juga pemain industri yang berkelayakan. Keputusan penjurian juga akan turut diaudit oleh juru audit kerajaan. Itu dia. Jadi jangan risau sebab apa? Juri-juri yang dipilih pun bukan calang-calang. Ya, orang yang paling tepat sekali sebenarnya ya untuk ya menjadi juri kepada semua penyertaan yang akan menyertai ASA 2026 ini. Okey, jadi kita nak tahu jugalah bagaimana harapan pihak kementerian sendiri ya kepada penggiat seni dan juga para karyawan industri kreatif tanah air ini ya berhubung pencalonan Anugerah Sri Angkasa pada kali ini Puan.
Okey, penganjuran ASA 2026 adalah inisiatif kerajaan melalui Kementerian Komunikasi untuk mengangkat martabat penggiat industri kreatif, khususnya penyiar serta penggiat di belakang tabir, dan ianya merupakan usaha sama bersepadu antara kerajaan dan swasta melalui seni sekaligus memberi impak positif dan mengangkat industri kreatif ke tahap yang lebih tinggi. Oleh itu, saya mengajak semua para karyawan industri kreatif untuk menyertai Anugerah Sri Angkasa pada tahun ini kerana kerajaan sentiasa menyokong seni industri kreatif untuk terus menghasilkan karya yang bermutu. Okey, itu dia ya harapan daripada pihak kementerian. Jadi seperti yang kita dimaklumkan tadi juga, kan ada kategori baharu bagi penganjuran Anugerah Sri Angkasa ya 2026 ini. Ini adalah satu berita baik saya rasa ya bagi semua peserta, dan kita nak tahu apa mungkin ya kategori baharu yang dimasukkan bagi penganjuran ASA tahun ini. Okey, antara penambahbaikan ASA adalah seperti berikut. Penambahbaikan tu dari kategori radio dan juga media baru. Sebenarnya di bawah kategori radio ni terdapat satu kategori baru yang dipertandingkan semula, iaitu pengulas radio terbaik. Kategori ini sebenarnya telah dipertandingkan pada tahun 2022. Walau bagaimanapun kategori ini tidak dipertandingkan pada tahun 2024 atas beberapa faktor yang tertentu. Jadi atas permintaan stesen penyiar, panel jawatankuasa telah meneliti semula kategori ini dan bersetuju untuk mengembalikannya supaya dipertandingkan. Okey, bagi kategori media baharu pula, terdapat satu kategori yang dimansuhkan iaitu drama bersiri terbaik. Tapi walau bagaimanapun, kategori ini telah ditambah baik menerusi penggabungan dengan satu kategori yang lain iaitu drama bersiri, drama mikro terbaik. Okey, dan seterusnya terdapat satu kategori yang telah dijenamakan semula iaitu kandungan video terbaik kepada video pendek terbaik. Baik, itu dia. Ya, ada dua kalau kata kita lihat di sini, dua kategori baharu yang akan dipertandingkan dalam Anugerah Sri Angkasa ya pada tahun ini. Jadi Betul. bolehlah kata kepada semua media kan penggiat industri kreatif ini, cuba tengok yang mana satu yang kita kena kan boleh hantarkan hasil kerja kita. Baik. Okey, jadi mungkin Puan boleh ajak ramai-ramai pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita di media sosial ya untuk sama-sama ya mengimarahkan lagi sebenarnya Anugerah Sri Angkasa ini dengan menghantarkan penyertaan mereka bagi anugerah ini. Okey, seperti mana yang telah saya maklumkan tadi, penganjuran Anugerah Sri Angkasa ini adalah sebagai inisiatif kerajaan melalui Kementerian Komunikasi untuk mengangkat martabat penggiat industri kreatif negara. Jadi saya mewakili Kementerian Komunikasi menyeru semua para karyawan industri kreatif untuk menyertai Anugerah Sri Angkasa ini kerana kerajaan sentiasa menyokong seni industri kreatif dan menggalakkan para karyawan untuk menghasilkan karya hasil kandungan yang bermutu untuk dan di mana ianya boleh menyumbang kepada pembangunan industri kreatif negara. Ya, terbaik. Dan kalau kata kita lihat juga ya di mana Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nii Ching ya turut berkata dengan edisi ke-37 Anugerah Sri Angkasa ASA 2026 ini yang akan berlangsung sangat sengit katanya, di mana secara totalnya 62 kategori secara keseluruhan akan dipertandingkan dan turut menyaksikan satu tadi itu adalah salah satu seperti mana yang Puan Farah katakan tadi, iaitu pengulas radio terbaik. Itu antara kategori baru yang akan diangkatkan ya, dan cukup menarik apa yang dikongsikan oleh Teo Nii Ching, di mana seiring dengan perubahan lanskap digital yang semakin dinamik, pentas Anugerah Sri Angkasa 2026 ya turut mengambil langkah berani untuk melakukan penambahbaikan ya dengan memansuh beberapa kategori, menjenamakan semula beberapa kategori yang membabitkan platform media baru. Ya, sekarang ni memang tengah trend Puan ya. Betul. Ya, platform media baharu ini ya. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan juga ya untuk semua peserta ya bagi menyertai pertandingan ataupun Anugerah Sri Angkasa 2026 ini ya. Kita ni orang kata counting days
sebelum Betul. tarikh tutupnya Puan Betul. dan lepas itu tibalah masanya untuk kita mula huru-harakan para juri untuk Betul. penjurian. Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Puteri Farah Nadia Zulkifli, Ketua Penolong Sentiasa Bahagian Pembangunan Kandungan dari Kementerian Komunikasi untuk program Fokus 30. Pada waktu ini kita bawakan tentang Anugerah Sri Angkasa 2026. Terima kasih Puan kerana bersama kami di Bernama Radio. Baik, terus saja setia dengarkan kami Bernama Radio untuk anda. Fokus 30.